Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Iyah nak buat pengak tape kering. Ingat tak Nek Iyah buat video Nek Iyah cara-cara Nek Iyah jemur tape, buat tape kering. Lama dah tu masa tu. Sebulan lebih dah, 2 bulan dah aku. Jadi hari ni Nek Iyah nak tunjuk cara-cara buat pengak tape ubi. Mungkin kebanyakan pada kita ni tak pernah makan lagi kot. Nek Iyah ni adalah mak Nek Iyah penuh cerita dulu. Dia kata zaman dulu orang-orang kalau buat kenduri kot benda, dia buat pencuci mulut dengan tape ubi. Pengak tape ubi. Tape ubi tu yang dijemur lah. Tape ubi yang dijemur dia buat pengak dia tu. Tapi lele ni tak ada dah orang buat gitu. Mak Nek Iyah kata kat tu dia pun rajin buat makan Nek Iyah makan. Jadi hari ni Nek Iyah nak berkongsi dengan sahabat pula. Nek Iyah sebenarnya lama dah tak buat benda ni, bertahun-tahun dah. Jom kita buat hari ni. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa spek mata Nek Iyah kelabu rasa. Okey, ni sahabat-sahabat. Kita perlukan tape. Ni tape Nek Iyah buat dulu. Kalau tengok video Nek Iyah lepas-lepas dah tu ada cara-cara Nek Iyah buat jemur tape dan simpan dalam ni. Kat 2 bulan dah masuk aku. Tapi masih molek lagi lah. Ada benda lah. Ni abuh lah peti lah. Belah peti alik bawah. Ini kita buat. Benda yang kita perlukan daun pandan, satang, tapi dia orang guna satang perih. Nek Iyah ni tak payuh nak satang perih lah ni. Nak mesin-mesin nyo ada. Malah pula. Okey, ni satang ni. Lepas tu garang sikit untuk nak naikkan lemuk. Lepas tu nisang, dia guna nisang. Nek Iyah aku ada nisang banyak ni je. Kok ni nisang pekat gini. Boleh lah juga guna ni. Nisang gula Melaka ni lah. Kalau nak buat gula pun boleh. Tapi zaman dulu dia orang buat nisang lah. Dulu tak gula, tak ada tau. Kerana cerita. Okey, kita buat pengak tape. Okey, sahabat-sahabat, jom kita masuk kita buat satang kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita buat air sikit. Pandang ni. Kita buh dah pandang. Kita buh nisang. Buh garang sikit. Nisang tu tak manis tu nisang tu. Kita kena tambah kan. Jadi nak payah tambah ni hak ni. Tak perlulah manis-manis sangat lah. Sebab ni tape kita tu manis. Tak perlu. Senang je buatnya. Kita bagi hancurkan dulu. Ni. Apa nama ni? Nisang kita ni. Okey, sahabat-sahabat, ni legok dah satang kita ni, hancur dah semua ni, kita buat tape kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kerah tape ni sebab jemur kan. Kalau makan gini pun sedap ni sahabat-sahabat. Dia apa nak? Manis.
Dia benda-benda gini kalau bila kita jemur tu jadi bertambah manis macam ke pisang lah. Kalau kita jemur kan dia manis. Okey, sahabat-sahabat. Senang ni pijam. Sekarang dah masuk dah tu. Okey. Okey, sahabat-sahabat ni. Pengak kita ni. Pengak. Yalah pengak tape kita ni. Kita rasa. Sahabat-sahabat. Panas je ni. Ni bau dia pun bau khas, bau dia tu, bau tape tu. Oh ya, tu bau mana? Khas bau tape lah. Itu mandi kat luar nenek nak buat video. Mandi kat luar mana? Kat luar? Mandi rumah tak? Siti ajar mari ngacau mau dia kan buat video. Okey, ni sahabat-sahabat nenek terasa dek panas gini. Dia bau dia bau khas tape lah. Ni sebenarnya makanan ni yo. Orang zaman ni dok buat dah tu, dok makan dah benda-benda gini yo. Dok jumpa lah. Nak cari tape tu sekian hal, nak jemur tape pun sekian hal. Zaman dulu orang buat tape banyak-banyak, dah dia tak ada tempat nak simpan, pandai sekedik ikut dia dah. Dijemur tu jadi tape tu jadi awet, jadi tahan lama. Simpan jadi kerah tape tu ya. Bila nak guna tu ni nak goreng ke, nak buat benda, buat pengak ke. Biasa kalau buat kenduri dia buat pengak gini. Arwah mak nak cerita. Kalau orang buat kenduri kok dia buat pengak ni ya, sebagai pencuci mulut. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Memang sedap dia. Sedap ah. Oh ya, dah kena. Rasa macam tape. Rasa macam wangi tape tu. Gitu. Pilo ni orang dok buat tu. Sebab memadamkan ubi. Orang nak buat nak jadi tape pun payuh. Nak jemur pun jadi satu masalah. Jadi gitu lah. Tapi kalau sahabat-sahabat kalau ada tape, kalau buat tape sendiri tau. Teranglah buat ni. Memang sedap lah. Memang sedap dah sahabat-sahabat. Budak-budak tak beri ni anak cucu Nek Yah tak suka. Ni Nek Yah nak letak mana nak tahu ni. Nek Yah ambil sikit kena pergi ke jiran-jiran kawan-kawan Nek Yah. Dia orang tak suka benda manis-manis gini. Tak suka. Okeylah sahabat-sahabat, Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya lah. Dan terima kasih banyak-banyak lah sahabat-sahabat support Nek Yah, tengok video Nek Yah. Nek Yah doa ke anda semua, semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video deh. Bismillah, Allahu akbar. Bye bye.